Assalamualaikum and good morning. Hari ni hari Rabu 2 bulan 7. So hari ni aku nak sambung aku punya bespoke journey lagi lah. So sekarang ni aku dah ada 2305 step daripada aku perjalanan daripada Cyber Jaya sampailah ke Bandar Seri Damansara. Sudah 34 2305. Target for today tak kisah pun dapat berapa step, tapi aku nak sihat. So nanti aku akan update from time to time berapa step aku dapat dikala aku kerja and sampai aku balik. Tapi hari ni cerita tak best sikit, IC aku rosak lah. Aduh, aku punya My50 gone. Dalam tu ada isi another RM50 pun gone. So aku nak kena buat redemption, nak kena redeem dengan Rapid KL dengan Dayango. Aduh, kacau. Hai, problem. Macam mana pun aku tak tahu, tiba-tiba IC aku patah. Bayangkan 2 bulan aku MC, dia tak nak patah. Hari aku kerja, hari kedua aku kerja, IC aku patah. So Friday ni lah, kebetulan Friday ni aku off. So Friday ni aku nak pergi JPM Putrajaya lah, nak buat IC baru. Mungkin boleh buat gambar baru ke, IC baru, gambar baru. Who knows, maybe a new chapter, new beginning, new IC. Just to let you know, aku akan ada new project lah, di mana aku akan kurang bergerak because of my knee condition lah. So I will be station dekat CST, Customer Service Team, and I will be handling the cashier lah. So in a way aku, dia membantu aku untuk kurang bergerak lah. Kalau aku dekat mountain, susah dia, aku akan banyak berjalan. So terima kasih for that lah. And tengoklah hari ni macam mana. By the end of the day, berapa step yang aku dapat. Aku rasa definitely kurang daripada semalam. From time to time aku akan ambil lagi. 1.15 baru 3.592 step. Tak banyak jalan, baru 3,000 lebih. 2.13 4,500 step. 47 6,818. Dah 5 suku dah 8,000 step, 8,031. 8,000 step. Rasa sampai tak 10,000 hari ni? Aku tak tahu lah, kut sampai ataupun tak sampai. Kita tengok di hujung hari macam mana. 5.53 dah 8,600. 6.39 9,474. Target 5,000. Tapi sudahnya apa yang aku dapat, aku dapat 13,000 13,000 step hari ni. Bapak penat ni, tak rasa kaki lah. Sekejap aku tunjuk korang bukti dia. 13,000 step 300. Aku nak bawa korang pergi jalan-jalan dekat Decathlon bahagian shoes. Kasut apa yang boleh recommend? Kasut untuk apa tu? Kasut untuk orang macam aku baru habis surgery lutut. So nak cari kasut yang comfortable untuk berjalan dan kerja. Berjalan dan kerja. Kerja macam Kak Dika. Satu hari 10,000 step tu senang-senang je. Boleh pakai ni. Tapi ni pasal perempuan lah, lelaki ni ada customer. Sebab yang ni ada grip. Ya, tengok lelaki lah. Grip ni tadi ada customer semua. Ya. Ni apa ni, blogger? Apa TikTok lah? TikTok. Alamak. YouTube. Ni kita punya kita punya. Sini semua kita punya. Sebelah je YB. Sebab dia ada grip. Kalau untuk orang yang nak berjalan lama atau bekerja tempoh 8 jam, memang sesuai lah yang ni. Compare tu yang ni, jaminlah 4 jam ke 5 jam saya akan rasa sakit. Walaupun dia lagi foam lagi tebal? Ya, betul. Sebab yang ni kasut running. Yang ni kasut running juga, tapi boleh bawa hiking. At the same time dia boleh bawa berjalan. Okay. Ada certain orang sesuai yang ni 8 jam, ada certain orang tak sesuai. Okay, nak cari kat mana? Cari kat Decathlon Seri Damansara. Seri Damansara Any Decathlon boleh. Okay. Thank you. Alright. So korang dah dengar kan, awet tadi punya suggestion. So korang boleh datanglah ke Decathlon Seri Damansara kalau kata kau nak cari kasut running atau kasut walking. So itulah, sampai kita jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum and selamat malam. Assalamualaikum. Hai. Balik lah. Dia nak balik dah. Nak pulang.